Sebuah kemalangan jalan raya dilaporkan berlaku melibatkan seorang penunggang motosikal dan sebuah kereta di kawasan lampu isyarat menghala ke Kampung Melayu Majidih, Johor Bahru. Dalam rakaman yang tular di media sosial, penunggang motosikal tersebut dilihat berhenti dengan teratur di hadapan lampu isyarat merah. Ketika menunggu isyarat berubah, sebuah kereta yang datang dari arah belakang tiba-tiba menghampiri lalu melanggar motosikal berkenaan. Impak pelanggaran menyebabkan penunggang motosikal itu terjatuh ke atas jalan. Kejadian tersebut mencetuskan pelbagai reaksi daripada orang ramai yang menyatakan kebimbangan tentang tahap keselamatan pengguna jalan raya, terutama ketika berada di kawasan trafik yang sibuk. Setakat ini, tiada maklumat lanjut mengenai keadaan mangsa atau sebarang pengesahan rasmi daripada pihak berkuasa. Pihak polis dijangka menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca insiden serta mendapatkan maklumat tambahan daripada saksi di lokasi kejadian.